Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, kami daripada kumpulan Midnight Serenade akan menerangkan tentang Natural Lip Oil. Kami terdiri daripada 5 ahli kumpulan iaitu Wan Nur Alia binti Wan Ahmad Saufi, Nurul Iwana Humaira binti Muhammad Bazri, Malanah binti Murir, Nur Rashidah binti Sulaiman, Mai Zahra binti Zulkifli dan guru pembimbing kami ialah Puan Nur Idayu. Apakah fungsi lip oil ini? Pertama sekali, lip oil membantu kulit bibir kita supaya lebih sihat dan tidak mudah merekah. Ia sangat sesuai digunakan terutamanya kalau bibir kita sering kering atau mengelupas. Kedua, lip oil juga memastikan kulit bibir menjadi lebih lembut dan licin. Jadi, bila kita pakai, bibir akan rasa lembap sepanjang hari. Selain itu, lip oil juga boleh digunakan sebagai peluna bibir sebab ia memberi kesan berkilau dan tahan lebih lama berbanding lip balm biasa. Seterusnya, lip oil membantu memudahkan garis-garis halus pada bibir dan menjadikan bibir kelihatan lebih munggil atau penuh. Akhir sekali, teksturnya ringan dan tak melekit. Ia juga menaikkan seri semula jadi bibir kita. Pernyataan masalah. Pertama, terdapat sesetengah lip oil yang tidak sesuai dengan kulit bibir pelanggan. Kedua, memiliki harga yang tinggi tetapi pelanggan mendapat barang yang tidak berkualiti. Objektif kajian ialah mencipta lip oil untuk membantu orang yang ada masalah kulit bibir dan mengoptimalkan kos untuk kemampuan dan elakkan bahan-bahan yang merosakkan kulit bibir untuk penjagaan bibir dengan lebih selamat. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah serbuk beetroot, air mawar, bekas lip oil, Vaseline dan juga minyak kelapa. Sukatan untuk bahan-bahan pula ialah 1 sudu kecil serbuk beetroot, bekas lip oil, 1 sudu besar minyak kelapa, 2 sudu besar Vaseline, 1 sudu besar air mawar. Cara pembuatan natural lip oil. Mula-mula, masukkan Vaseline ke dalam bekas. Selepas itu, masukkan minyak kelapa. Kemudian, air mawar pula dimasukkan. Seterusnya, masukkan semua bahan tersebut ke dalam ketuhar gelombang mikro dan biarkan ia selama 20 saat sahaja. Seterusnya, apabila ia sudah cair, letakkan sedikit serbuk beetroot ke dalam bekas tersebut dan gaulkan hingga sebati. Akhir sekali, biarkan ia rehat sebentar atau masukkan ke dalam peti sejuk untuk dapatkan tekstur yang sesuai. Natural Lip Oil Serenade. Jangan risau, lip oil kami sangat sesuai untuk orang yang mempunyai kulit bibir yang kering, menggelupas ataupun kusam. Menggunakan bahan yang asli dan selamat untuk digunakan untuk semua pengguna tidak kira tua atau muda. Bahan membuat lip oil. Pertama sekali kita memerlukan Vaseline, lepas tu period powder, minyak kelapa dan juga air mawar. Sediakan bekas lip oil. Cara-caranya ialah masukkan Vaseline, minyak kelapa, air mawar dan juga beetroot powder. Gaulkan ke semua bahan yang telah kita masukkan sebentar tadi dan masukkan ke dalam microwave untuk dicairkan dan lip oil kita dah siap.